Lemak baru buka. Baru sebelah sana. Saya tengok kedai lama kat sini sikit . Ni mungkin kedai lama kot tengah buat. Kedai lama ada lagi ni. Di sini. Ada orang duduk. Dari tang kedai lama. Ada lagi sini. Ada ni. Dari Kusia baru. Dah baru buka ni lah, warung Lemak. Ada 2-3 tempat lah yang lama. Balik tu ada lagi. Baru sikit lah. Dah baru. Ni kedai mereka tak mau lagi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam biasa jumpa lagi dekat channel Abang Edi ataupun Street File Urban Documentary Malaysia. Hari ini abang berada di Kusia Baru, di sebuah jambatan kereta api lama yang berusia lebih daripada 100 tahun, iaitu Jambatan Gulimat. Tadi hari ini abang sampai kawasan ini telah dipagar. Kau dah tak boleh masuk macam dulu. Jadi abang boleh ambil view cuma di sebelah luar ni saja, tidak dibenarkan masuk lagi ke jambatan seperti sebelum-sebelum ni dia masuk lah. Itu lah Jambatan Guilmat dekat sana. Jambatan Guilmat dekat sana. Itu jambatan dia. Jadi kita tak dapat pergi dekat lah. Dapat tengok daripada sini. Dan untuk bahan-bahan sejarah dipamerkan di bawah sana. Di bawah sana. Sekejap lagi kita akan ke sebelah sana untuk kita tengok apa yang kita boleh lihat di situ, dan juga kerja-kerja pembaik pulih sedang dijalankan di bawah ini. Okey, mari kita sama-sama lihat. Walaupun kita tak dapat masuk, tapi kita bolehlah buat tinjauan daripada sebelah sini saja. Dia tak dibenarkan tanpa kebenaran untuk memasuki di kawasan ini. Kita lihat pintu pagar dah sudah dikunci. Dah dulu dia buka ni, tak ada ni semua. Mungkin adalah yang berlaku kat sini. Okey, dekat sini kau boleh tengok bahan-bahan sejarah yang disimpan ataupun diletakkan di kawasan ini, macam sebuah taman. Kau boleh nampak kepala kereta api kecil, tempat santai-santai kan. Lepas tu adalah diletakkan signage untuk kita tahu apa sejarah yang ada di stesen kereta api ini. Lagi tu aku tertarik dengan apa benda yang ada dekat sini. Tapi agak bising sikit lah, ada orang tengah buat kerja kan. Ni apa benda Semua nak tengok juga ni. Ni barang apa ni? Plak memorial. Oh, Perang Dunia Kedua punya plak. Ni mungkin bekas dibom. Jadi kita tengok kat sini Ini antara ni lah, tragedi Disember, serpihan yang dilupakan. Oh, dia tajuk dia. Jadi kita akan terangkan lah kemudian. Dulu jambatan ini pernah dibom dan dibaiki semula
pergi boleh tengok kat sini dia orang ambil kembali. Ni sejarah dia lah. Ni jambatan, bukan jambatan lama yang rosak masa Perang Dunia Kedua. Kita kejam baik pulih tebing sedang dijalankan kat sini. Ni kita tengok lagi ada satu kepala kereta api lama. Kita tengok kat sini. Ada juga taman permainan kanak-kanak kat sana. Jadi ni separuh kepala kereta api. Mungkin untuk apa saya tak tahu. Nampak macam kereta api steam. Jadi kita baca apa yang tertulis kat sini. Ni remote view. Ni mungkin dia custom lah kot. Ni ada jarak awal kereta api. Korang boleh baca lah dekat sini sendiri, nanti saya tak terangkan lah. Lepas tu jarak pembinaan jambatan ni ada kat sini. Dan ini masa Perang Dunia Kedua, jambatan ni dibom oleh British juga. Lepas tu kita baik pulih dan kita jadikan sejarah. Nama kegelangan je lah kat sini. Dan beberapa lagi. Sejarah dekat sini lah. Ni kalau korang tengok, dulu ni lah yang digunakan untuk rel kereta api. Papan dia pakai kayu. Sekarang dah pakai batu. Okey. Nak minum-minum sana. Kafe tu akan dibuka pada waktu petang. Okey. Lepas ni kita pergi ke kedai-kedai lama yang masih ada lagi dekat sini. Okey.